Jangan ikut advice belajar rajin-rajin, kerja bersungguh-sungguh, jimat wang dan bersara. Dan antara sebabnya adalah ekonomi dulu dan ekonomi sekarang jauh berbeza. Kalau dulu istilah job security masih ada, tetapi sekarang ini kita boleh lihat syarikat gergasi seperti Petronas pun dah start lepaskan orang. So bagaimana kita boleh mencapai financial security? Dan antara caranya adalah dengan menabung dan melabur. Tetapi sekarang ini kita hidup dalam zaman consumerism, di mana untuk beli sangat senang, di mana kita boleh swipe, kita boleh beli, kita boleh swipe, kita boleh beli. Selain daripada itu, untuk dapat pinjaman jauh lebih mudah dengan buy now pay later. Dan solusi untuk ini adalah untuk mengawal perbelanjaan kita, di mana perbelanjaan kurang daripada gaji bulanan. Di sini kita boleh start menyimpan wang, dan selepas kita start menyimpan wang, kita boleh start melabur.